klien paling pelik yang Puan pernah jumpa? Klien paling pelik Okey, klien paling pelik lah yang saya pernah jumpa selama lebih kurang 10 tahun saya dalam bidang ni. Ada satu orang ayah ni lah. Dia bukan lelaki je yang pelik, perempuan pun ada pelik, tapi saya jumpa lelaki lah. Okay. So, saya pergi jauh kan ke utara dengan tim saya untuk berjumpa dengan satu orang ni sebab dia DM saya lah. So basically dia nak bahagi rumah dia kepada anak-anak perempuan ni. Dia tahu kalau kita buat macam tu nanti adik-beradik dia akan ada hak pada rumah dia tu. Jadi dia dah buat hibah lah kan. Bila kita jumpa dengan dia, kita cerita lah pakcik nak bagi rumah ni kepada anak perempuan pakcik. Okay, tapi pakcik tak nak rumah ini transfer nama terus. Of course kan. Agak-agak kenapa dia tak nak transfer terus? So bila transfer terus ni, dia terus pindah hak milik. So kan? dia akan ada risiko lah dekat situ. Ya, so janji pakcik ni macam ni lah. So dia tak nak transfer terus. So dia kata dia nak rumah tu hanya pergi pada anak perempuan dia, lepas dia tak ada. So cakap okey lah, kalau pakcik nak macam tu boleh. Tapi lepas pakcik meninggal, kita akan uruskan pusaka pakcik. Nak masukkan nama anak ni kan. Lepas tu dia kata, oh, so pihak puan ni akan uruskan pusaka. Dia kata, yelah kita akan urus. So apa jawapan dia agak-agak? Pelik kan? Dia datang dengan isteri dia masa tu. So dia kata, tak apa, tak perlu puan. Isteri saya ni boleh uruskan pusaka kalau saya tak ada. Isteri dia kat sebelah ni. So saya tengok je isteri dia. Isteri dia tunduk je tau. Ya tidak pun tidak. Tapi pakcik ni confident. Dia kata kalau jadi apa-apa kat pada dia, isteri dia boleh uruskan pusaka A to Z. Dia cuma risau bab hibah saja. Dia nak pastikan sebab isteri tu tak boleh buat dokumen hibah lah. Jadi dia nak kita buat dokumen hibah, tapi urus pusaka isteri dia urus A to Z. Dahsyat tu. Rizwan confident tak kalau Rizwan tak ada isteri Rizwan boleh uruskan pusaka A to Z? Bukan isteri saya. Saya pun boleh tentu boleh uruskan dengan baik sebenarnya. Saya pun terkejut juga sebab saya pun pernah je bantu orang daripada pejabat pusaka sendiri, staf pejabat pusaka lah buat usaha harta dengan saya buat dokumen hibah, minta kita uruskan pusaka selepas berlaku kematian. Dia kerja di pejabat pusaka tapi dia sendiri rasa kalau berlaku apa-apa kepada dia, dia dengan pasangan dia, anak-anak dia pun tak mampu nak urus walaupun dia kerja kat pejabat pusaka. Ni pakcik ni tak kerja kat pejabat pusaka tau. Tapi dia sangat confident. Dia kata dia dah ajar isteri dia macam mana nak uruskan pusaka A to Z. Tak ada masalah. Itulah, bunyi dia macam seolah-olah isteri dia ni di dalam bidang pewarisan ni agak lama bunyi dia kan. Kan? Itulah kita dengar pun macam siapakah isteri dia tu. Kan kita tak tahu. Kan kita pun tak adalah nak lebih-lebih, tapi bila dia dah begitu yakin kan. So saya rasa itu kalau macam tanya saya lah, yang paling pelik setakat yang pernah saya jumpa itu. Sebab dia punya confident level dia memang tinggi. Kalau saya pula, saya pernah jumpa orang yang tahu bila dia nak mati. Dia rare. Rare kan? So macam kita sendiri, kita pun tak tahu bila kita nak mati kan. Dia seolah-olah dia tahu bila dia nak mati. Itu siapa? Doktor ke? Bukan doktor. Tu yang kita pelik tu sebab dia orang biasa. Macam puan sendiri apa pandangan puan? Saya pernah dengar nama lah, tapi orang yang saya jumpa tu memang doktor pakar lah. Doktor pakar. Dan dia memang panggil saya untuk tahu lebih lanjut tentang bagaimana kaedah lah nak pastikan anak perempuan dia dapat bahagian dia lah kalau anything happen pada dia. So along the way kita discuss tu, dia adalah cakap tapi dia memang nak buat. Cuma dia memang ada cakap, dia kata sebab dia agak sibuk kan doktor kan, dia kata tak apa, bagi saya masa, saya tak akan mati dalam tempoh terdekat. Saya tak akan mati. Ya, saya ingat saya tak akan mati dalam tempoh terdekat. Ni dahsyat ni, dahsyat. Sebab dia kata saya tahu kondisi badan saya. Dia doktor kan, radiologis. Saya tahu kondisi badan saya tak akan mati dalam tempoh terdekat. Masa tu saya tergamam tau. Saya tergamam. Saya pun tergamam. Saya tergamam. Tapi sebab saya pun kenal dengan saya kata, biar betul doktor tahu doktor. Saya tahu insyaAllah, saya tahu kondisi badan saya. Kan? Itu mungkin secara sebab dia doktor kan, so dia tahu dah. Jadi kita hormati dia, cuma memang itu antara bagi saya lah klien paling pelik juga yang bagi jawapan sebegitu kepada saya. Tak semua orang berani tahu ke kalau mati bila. Itulah, kalau kita nak ikut secara fakta, kita tak tahu sebenarnya bila kita nak mati. Tapi yang dia tahu dia dahsyat lah. Dahsyat lah pelik betul ni. Okey, yang seterusnya pelik lagi kan? Pelik juga. Pelik lagi. Apa lagi satu pengalaman pelik yang puan jumpa klien yang ada cerita-cerita pelik ni? Cerita-cerita pelik kan? Dia mungkin tak kedengaran pelik, tapi bagi kita mungkin ada orang rasa pelik. Orang yang rasa aku belum perlu buat sekarang. Sebab dia rasa, kenapa aku nak kena buat sekarang? Aku sihat lagi kot. Family aku baik-baik kot. Tapi bila kita check kadang-kadang rumah simpanan, basit kenderaan ada. Itu kategori tak
harta tu. Kan. Kan? Itu poin jumpa kan. Sebenarnya kebanyakan orang kita memang macam tu. Dia menganggap dia tak ada harta, tapi rumah, bila kita check betul-betul, rumah ada, dia beli rumah. Lepas tu kereta ada. Bila kita tengok account bank pun ada. Lepas tu yang lagi dalam lagi, tabung haji kan. Selalunya tabung haji semua orang, mostly lah orang Malaysia, Islam ada lah. dia mesti ada. So tu yang kita rasa macam pelik, sebab dia merasakan diri dia tak merata. Sebab tu lah dia rasa macam tak perlu nak buat benda ni awal kan. Betul tak? Betul. Jadi dia sebenarnya harta tu sikit atau banyak dia tetap harta. Tetap harta. Dan bila kita overconfident, kita rasa belum mati lagi, waris-waris aku takkan bergaduh, nantilah aku belum cukup tua untuk buat. Pernah dengar tak? Pernah ada juga. Maksudnya dia dah ada satu mindset, dah capai certain umur, mungkin 50, 60, dapat panggilan haji, baru kena buat. Kebanyakan kita menganggap benda ni bila certain waktu baru perlu kan. Sebenarnya kita boleh buat persiapan awal sebenarnya. Ramai tak ahli sebenarnya yang meninggal muda? Ramai. Meninggal muda. Sekarang sebenarnya dah ramai orang-orang muda meninggal kan. 20-an, 30-an, kadang-kadang exercise di taman pun tiba-tiba meninggal. Sebenarnya mindset pemikiran kita. Tak kira, yang pelik ni sebenarnya bukannya klien yang pelik. Apa yang pelik sebenarnya? Pelik tu alasan sebenarnya kan. Alasan berbagai, macam-macam alasan kita dengar. Dan lebih menyayat hati lah adalah dia meninggalkan orang tersayang dalam keadaan terkapai-kapai. Kalau anda rasa anda perlukan advice, anda tidak bersendirian, jangan risau, anda boleh komen pusaka, kami akan bantu anda.